banyak sangat bump. Speed breaker ni menyebabkan enjin ke depan mounting patah ni. Mounting kat bawah tu patah, mounting kat kanan. So enjin tu dah tak rata. Okey, sekarang ni 1 2 3 skru patah. Mounting tu, mounting lagi. Mounting dia kat sini. So patah lagi. Satu, dua, tiga. Ada lagi tak? Tak sure. Box mounting lagi satu. Ada spot lah. Itu dia patah tu. Okey, nak keluar. So semua ni. Kita pasang mounting baru tempatnya. Skru dia tu 3 tu skru dia. Lagi dua. Satu lagi.
satu lagi di situ. Okey, kita pasang dulu lah. Kita katak skru pakai torque wrench. Torque skru tiga ni. Tengok itu. Okey, kita pasang dulu. Kemas satu. Okey, tu tiga skru sudah kemas. 1, 2, 3, done. Okay. Okay, jom kita cek enjin bahagian ni. Alright. Tu ni atas. Okey dah tu. Alright. Okey. Skru dah line dah. Skru dah nampak nak line dah tu. Okey, kita cuba masukkan skru ni dulu. Yang ini. Okey, macam dah line sikit, jajah sikit. Okey, kita masukkan skru sekarang. Ini skru sampai situ. Okey, setengah panjang skru dia. Jom kita masukkan first one kat sini. First kali di sini. Masuk ke bawah tu. So, kena ambil denggam sikit lubang dia bagi masuk. Ni kita try. Okey. Kita letak dah. Kita pergi masuk skru yang tu lah. Okey, dah masuk ni jangan ketatkan dulu. Jangan masuk separuh jalan. Dan kita pasang satu lagi kat sini. Alright. Okey. Yang ini kena masuk pada bawah kereta. Ini pasang separuh jalan je sikit je. Yang masuk bawah kereta. Okey, itu dah masuk dah. Nak masuk yang tu pada bawah. Itu kena masuk bawah kereta. Yang ni memang tak ada. Yang tu alignment je. So itu dah masuk separuh jalan. Ini masuk separuh jalan pula. Lepas tu ketat sikit mana, sini sikit sini. Sikit sana, sikit sini. Okey. So, daripada bawah kita pasang skru yang berikut tu dia skru dia. Kita target tu pasang sana. Okey. Daripada bawah. Alright, kita pasang. Okey, kena ketatkan skru tu sikit, lepas tu ketat sini sikit. Situ sikit, ya. Situ sikit, lepas tu sini sikit. Situ sikit, sini sikit. Dia kalau tak boleh buat sekali sentak tak boleh. Satu-satu. Sikit. So ni atas bawah. Daripada atas kereta, bawah kereta. Atas kereta, bawah kereta. Ulang lah 5-6 kali. Because baru dia align betul. So nak alignkan bahagian ni yang ambil masa sikit. So kalau tak align, trik dia rosak. Okay, so nak dapatkan lubang ni challenging sikit. Kita kena twill sikit sini. Kita kena jack sikit enjin.
Ni dah siap dah ni, tinggal nak ketatkan je. Dah align dah. Okay. Kita ketatkan sikit lagi, dah siap. Last one. Oh, last one. Okay, semua dah siap dah ni. Kita boleh start engine and try.